Okey, hari ni kita nak buat apa ni nama dia, aku tak tahu nama dia, boleh lupa. Aku pergi dekat member aku dekat Ustazah Amy. Kita nak try masak. Apa nama dia, aku tak tahu tahu. Dia bulat-bulat tu cara makan dia. Okey, jom kita try. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Dia punya tepung dia lembut je. Apa? Dia kita try. Cipat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nak jadi tak? Wah, apa pancake? Pancake. Oh, Ya, nama dia apa? apa pancake? Pancake. Okey, kita try Akhirnya. Oh, ingat nama dia. Dah tahu. Okay, kita try satu. Okay, kita tunggu dulu. Tapi susah nak cari. Okey, kita tunggu. Selalu dekat Kanada. Jadi tak? Kita try satu dulu. Kalau jadi, kita buatlah banyak. Pancake. Oh, jadilah. Bismillah. Jadi dah. Tak. Jadi. Oh, jadi. Adik buka gitu. Pegang Yan. Apa? Oh, iyalah. Oh, Patutlah gelap. Nyalakan tu. Apa dia? Nyalakan tu. Tak macam beli bancuhan dekat member je. Anu lighting ah. Apa tu? Sampai dia cak. Bunyi apa tu? Wah, jadi. Wah. Tengok api dia tak besar sangat. Mana ada besar kecil. Jadi. Tak okay, kita letak minyak sikit sebab takut lekat. Ini nampak jadi dah. Cuba buat. Tak ada mangkuk, senang sikit. Macam besar je. Buat dah sampai besar, cantik. Dia sedap makan coklat Cicing ada coklat. Tak, kan ada coklat yang tu. Apa orang panggil? Tak sama. Kita tukar kuali bulat. Dah kot dah? Try. Kau kena letak sikit minyak ni. Tapi retan dia buat tak melekat. Oh, tak melekat. Cantik. Macam ni lah. Tengok kan cantik. Abang Yan, tengok ni. Boleh jadi kembung. Okay, sekarang kita nak try Abang Yan. Okay, cuba. Okay, bismillah. Tengah-tengah. Jangan gerak-gerak. Biar je. Terus je. Lepas je habis. Okay. Kita tengok jadi tak? Okay, dah biar dia berjadi bulat. Okay, kita tengok. Jadi tak? Dah biar je. Okay, kita tunggu sampai dia kembung tu. Nanti baru kita balik. Cuba ke. Tunggu kembung tu sampai habis. Belum lagi. Jadi kembang tepi. Sebab awak tadi goyang-goyang. Dia tak goyang. Dia letak tengah je. Okay, cuba. Cuba lah. Balik je. Terus balik. Dia ni je. Lepas je macam ni. Tak cantik macam tu. Dia kena buat gitu. Tak boleh. Ke tepi. Lari-lari. Mana boleh duduk? Kata apa? Dia kena. Dah ke ni? Jadi elok ni. Itulah macam letak tadi. Dia tak boleh goyang. Dah ke ni? Dah. Dia macam ni awak tengok. Cuba rekam. Awak tengok apa buat. Letak tengah je. Mana ni? Tak masuk macam tu je. Jangan goyang-goyang. Nanti dia akan bulat sendiri. Sebab kan kuali awak tu dah bulat. Dah. Biar je. Sampai dia naik lembut. Dah. Okey, dah kembung-kembung tu. Terus kita balik-balikkan. Bau 9. Okey lah tu. Boleh lah. Okey, cubaan kali kedua. Tak, awak kena tuang terus. Jangan gerak-gerak. Bagi habis tu baru gerak. Ataupun awak cedok je dengan tu, mangkuk tu. Supaya tak mitik. Mangkuk tu pergi kat sini. Cedok. Okey, kita tengok jadi tak. Cubaan kedua. Dah bubble, okey kita boleh ni. Panas lah. Yang pegang buat apa? Panas. Dia tak boleh macam tu. Dia kena macam ni. Ni, macam tu. Kena gitu. Terus, macam tu. Dia tak boleh. Okay, dapatlah dalam 15 ketul.
Apa nama dia ni? Pancake. Nanti kita beli coklat dengan strawberry. Homemade. Kenapa tepung tu? Dah belum buat lagi? Tunggu kurus je. Kena tambah. Okay, kita on the way terus ni. On the way nak pergi rumah siapa ni? Kak Ia. Ceras. Penat sangat puasa. Abang Sahur lagi hari ni. Oh, patut. Dah kata dah. Kalau nak sahur, handphone tu lagi kat Yan buat alam. Kenapa tak sedar? Apa dia? Kau puasa makan ayam. Meriah betul makanan. Martabak ada. Mi goreng. Sup. Semua ada. Ni apa ni? Yang mana? Oh, sambal belacan. Ni kambing masak apa? Wah, kambing. Wah, kambing. Asam pedas. Popiah. Ni kuih abu-abu ke Izzah? Oh, beli kat mana? Oh, buat. Tak potong. Dari mana potong? Tu jelly. Jelly. Wah. Kambing. Ini bukan puasa kat hotel ke? Kat mana? Hotel Ceras. Hotel kat Ceras. Lagi 10 minit lagi. Yeah. Pusing ada ni lah ni. Apa tu nama dia? Jajan. Jangan ni. Meriah sungguh. Nasi. Gagal. Ni apa tadi nama dia? Macam lupa. Pancake. Pancake makan dengan coklat. Ui, dah panas kan? Yes. Ui, dah beli. Adik. Semua dia rasa. Lawa sangat baju dia. Lawa baju dia. Lawa baju dia. Assalamualaikum. Kenapa ada jeli macam tu? Janganlah buat gitu. Dah azan ke? Dah azan ke? Masak apa? Masak asam pedas. Resepi apa ni? Kak Ia? Cik Ia? Johor style. Ni aku beli kambing tu Kak Ia. Kambing black pepper. Tahu dia suka makan kambing. Mama Oh, orang tak sahur. ni dah kata dah. Tapi makanan dah banyak dah. Dia ni. Dengar alam. Kak Kalisha. Buat macam tu. Cik, Abang nak tengok? Cuba. Cik Abang makan apa tu? Apa tu? Nasi. Kaya. Dijual macam mana tepung dia sekilo? Dah tepung ke? Cuba isi coklat dia Abang tengok. Dijual sekilo berapa? Makan dengan coklat. Apa dia? Tak dia jual macam dalam bekas Tupperware petak tu. RM12 je. Berapa ringgit? 12. Kira, tadi aku masak dia dapatlah dalam 16, patut dapat 20. Cuma dah saya. buat besar-besar. Kau tepung full? Sedap sangat ke? Tak, dia buat sendiri. Aku buat je ni lah. Oh, kena try lah serewang ni. Jadi semut. Oh, agaknya bila nyamuk-nyamuk bau pun dia lari. Tak. Ada anak. Ada pis. Sana tu. Dah. 1, 2, 3. Ya Allah, tak ada aku seorang ni dulu dia ada. Ayah dia. Okey, cepat. Cepat. Ni video lah. Okey. Ica tak nampak ni. Ica. Kira 1, 2. Lambai lah Sebah. Bye. Bye. Nanti salam sana. Sunyi lah dia tak ada kawan ni. Bye. Assalamualaikum. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.